Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, saya Nightmare Flankara. Hari ini kita akan bermain permainan video bola sepak iaitu DLS 2026. Kali ini kita akan bermain di Gold Cup menentang Fiorentina. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Kita pakai jersey baru baju jersey baru warna merah. Sama dengan Manchester United. Ya tahu-tahu Fiorentina ni ada tiga masa dia. Memang susah nak gol. And the match kicks off. Finds his teammate. He did well to win the ball back. That's good link-up play. Good distribution. That's nicely played. Oh, well intercepted. Oh, that's great determination. Passed well. Is this the moment? Replay of that great goal. Oleh Belda. Ya. Satu mata untuk FFF. Tak boleh jadi komentari. That's nicely played. Passed well. Mana tak buat? Oh, well intercepted. Daripada Haris. Bagi pada belakang. Good distribution. Antai. Well read. He did well to win the ball back. That's good link-up play. Oh, well intercepted. He did well to win the ball back. Finds his teammate. Tikia. Dodo. Hai sebelum saja. Good distribution. Surely now. Mandragora. Mandragora. Putukan. Dikasih sekarang Nicole Lucy. Copper. Bagi pada Edis tersebut. Maaf ya. Sama sudah sama. Baiklah. Dan sekarang muncul iklan. Marilah kita bersama-sama menyaksikan iklan ni. 1 hour later. Finds his teammate. Mati. Mereka perlu jaga. Sebab pasal silangnya macam Did well to win the ball back. offside di situ. Adakah memang offside? Ya. Sedikit sahaja offside. Macam mana? Kenapa dia? Kenapa dia buat ni? Pada hari mana dah gol lah. That's good link-up play. Dia pergi pada yes. Is this the moment? Tidak. Jauh. Bola dikeluarkan. FFF. Mana? Betul ke sana? Hai. Viti.
Adam. That's nicely played. Oh, he did really well there. Pagi tu. Mada bola. Oh, cepat keras itu. Bola dah menangkap kuning. Lampu kepikiran. Bola kepikiran. Ada Oh, well intercepted. bola tadi. Bola tadi. Ya. Hampir di situ. Hampir. Sungguh malang sekali. Gospa. Good distribution. He did well to win the ball back. Oh, he did really well there. Bola tadi. Cekak. Dia. Ini dia lah. He steps up to steal the ball. Sendete bagi pada Kopa bagi kepada Passed well. Todibo bagi kepada Adam bagi kepada Neil. That's nicely played. Yes, Anthony Vitti. Todibo. Well Tekad timed. keras di situ. He's read that one absolutely perfectly. Oh, well intercepted. Hampir saja. Bola begini. Jangan bagi peluang. Tak leh. Ya. Oh, well intercepted. Aduh. The Itu time lagi whistle bola tu. sounds. The 90 minutes are up. Kemenangan That's berpihak all for kepada today. FF. Gol yang dijayakan oleh Datuk 0-1. Pemain player of the match iaitu David Neres. Gol yang dilakukan oleh Datuk sungguh menakjubkan. Walaupun hanya dalam permainan video saja. Yang dilakukan pada waktu 19 minit separuh masa pertama. Dan kita boleh nampak di sini kesilapan yang telah Argentina yang telah lakukan. Walaupun boleh kata cekap, tapi mereka gagal untuk menjaga di kawasan tengah. Dan sampai jumpa di sini. Aduh. Dan kita sekarang berada di pada fellow Air Force masih berada di peringkat 1. Girona peringkat 2. Fiorentina peringkat 3. Dan FAF akan berdepan Ajax di Division 2. Baiklah kawan-kawan, itu saja untuk hari ini. Cukuplah saya jadi komentari. Hancur saya jadi komentari. Baiklah, cuba lagi kawan-kawan. Selamat tinggal. Mari. Ya.